Bila kita ada masalah, kita selalu nak teringat pergi cari siapa yang boleh tolong kita. Tapi kita ada masalah nak jumpa menteri, harap-harap dapatlah appointment jumpa orang besar. Orang besar ni kata tak apa minggu depan. Duk teringat minggu depan nak pergi tu macam seronok dah. Duk rasa macam nak selesai dah masalah. Belum tentu. Pemilik alam ni Allah Jalla wa'ala, yang biadihil amr, pada tangannya segala urusan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha berkuasa atas segala-galanya. Pemilik ini kadang-kadang kita tak pergi jumpa dah. Dia panggil kita, disuruh kita bangun pada waktu malam. Patut kita bangkit. Segala masalah kita cerita pada dia. Dia maha mendengar. Kita cerita pada semua hamba-hamba dia masalah dia kita. Kita tak cerita pada dia. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi dia mau ilhah. Dia mau hamba itu merintih kepadanya. Maka sebab itu banyak masalah-masalah yang ada di dada kita semua, yang tuan-tuan yang dengar ada orang lain. Tak payahlah buat appointment. Bukan tak boleh buat appointment. Tapi sebelum nak buat appointment dengan manusia yang belum tentu dapat jumpa, bagi masa 15 minit. Allah bagi masa sepanjang malam. Solat, tidur, lepas Isyak, bangun, wudu dengan elok. Nabi kata apabila menta'ara, orang yang jaga tengah malam, jaga-jaga dia pun sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dia sebut yang tu. Bila dia doa, Nabi kata wa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu. Jika dia berwuduk kemudian dia solat, diterima solatnya. Solat malam.